Jangan lupa like, subscribe, dan share. Hashtag Pasti Manfaat. Watilkal ayyamu nudawiluha. Sebab tu kita kena faham betul-betul bila Allah sendiri yang sebut, dan itulah dia keadaan hari-hari ayyam nudawiluha bainan nas, yang kami gilirkan di antara manusia ini. Ada masa dia menang, ada masa dia kalah. Bila kalah belajar, bila menang syukur, bila kalah sabar, bila gagal sabar dan keep trying. And this is nudawiluha, kami kitarkan, kami gilirkan bainan nas, di antara manusia. Waliya'lamal ladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada, yang mana daripada inilah jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala siapa yang beriman dan siapa pula yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebahagian daripada kalian untuk syahid. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala tak pernah suka, cinta ataupun sayang kepada orang-orang zalim. Maksudnya ada beza. Bagi orang-orang yang beriman, ketika mana dia gagal, tetap ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dia menang, tetap ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. And it is not to compare dengan orang-orang musyrikin yang mana mereka menang ataupun mereka kalah. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Mereka takkan dan mereka tetap takkan mendapat kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beza. Kita kena tahu tuan-tuan, ketika mana kita berusaha sebagai orang yang beriman, berada di atas jalan ketelusan dalam muamalah kita, kejujuran dalam perniagaan kita. Walaupun kita sedang menghadapi kesusahan, mungkin untungnya tak seberapa, kita keep trying dan kita buat benda ni for the sake of muslimin, for the sake of Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana kita berusaha di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, gagal ataupun berjaya, itu bukanlah penilaiannya. Namun penilaian utama yang kita mahukan adalah tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang kita usahakan dan daripada apa yang kita letakkan kesyukuran di atas susah dan senangnya kita. Nampak macam senang cakap tuan-tuan, tapi bukan senang bagi orang yang susah itu untuk dia bersyukur. Dan bukan senang juga bagi orang yang senang itu untuk dia bersyukur. Ketika mana seseorang itu dia susah, dia akan berusaha mempertingkatkan amalnya, zikirnya. Tanya apa amalan orang-orang berjaya, buat bersungguh-sungguh. Tapi bila dia berjaya, dia berikan alasan kesibukan dia menjadikan dia tak boleh dah nak kejar. Kalau dulunya boleh 20 tarawih, sekarang 8 pun susah. Kalau dulunya dia boleh disiplin infak untuk turun sendiri bagi kepada saudara mara yang susah, kenal lah ada saudara mara yang susah, and sekarang pakai postage je. Bukanlah saya nak memperlekehkan, tapi bezanya tuan-tuan, dari sudut dulunya kita bersungguh-sungguh dalam ibadah, dalam amalan, tapi kemudiannya bila Allah kurniakan kesenangan, kita jadikan pula kesenangan itu alasan untuk kita jauh daripada Tuhan. Macam mana kita nak jawab tu? Ada pula yang belum lagi dikurniakan kesenangan, adalah sedikit kelapangan, pun dah mula jadikan alasan jauh kepada Tuhan. Berapa ramai daripada kawan-kawan kita yang kita boleh nampak, ketika mana dia tak bekerja sangat, dia mampu untuk buat begini. Dan bila Allah kurniakan kesenangan kepada dia, sedikit kelapangan untuk dia, dia mula jadikan alasan, oh dah start busy, dah tak boleh nak buat ini, buat itu. Tuan-tuan, jangan cerita orang lain, saya pun begitu. Sebab tu kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, selalunya kelas-kelas Al-Quran kita ni tak kena dengan timing saya. Tapi saya tak nak jadi orang yang begitu, yang menjadikan tak kena dengan timing tu alasan untuk saya tak berkongsi dengan orang, tak buat kelas ni. Sebab kelas ni saya dah sebut banyak kali, bukannya untuk manfaat orang lain sangat pun, tapi sebenarnya untuk diri saya, untuk saya improvise penyampaian saya, untuk saya tak lupa ilmu-ilmu sedikit yang saya ada ni. Jadi saya mengambil jalan untuk berkongsi dengan orang lain dengan apa yang saya ada. Sekurang-kurangnya saya dapat improvise. Saya tak kekok bila
Tiba-tiba ada grup umrah yang saya kena bawa, ada kelas yang orang jemput saya, ada ruang untuk saya berkongsi dalam live TikTok saya. Saya tak kekok nak bercakap dengan budak-budak, nak bercerita dengan orang yang mungkin baru mengenal Islam. Tak semua benda yang kita cakap pada bahasa kitab itu dapat difahami oleh orang ramai. Jadi perlukan banyak praktikal dan banyak latihan untuk kita improvise. Tapi kalau nak fikir sibuk, tambah kerja, jadikan alasan, minta maaf tuan-tuan, kita tak dapat buat kelas. Benda ni adalah benda yang saya cuba untuk against lah. Saya cuba untuk fight. Macam mana pun cubalah kan. Kalau dulunya ketika banyak masa boleh buat, sekarang sekurang-kurangnya janganlah mati kan. Begitu. Cuma bila saya terbang ke Saudi, siapa yang awal-awal dulu join kelas Al-Quran tahu yang saya cuba buat kelas Al-Quran tu daripada Saudi. Tapi sebabkan SIM cardnya tak kuat, line-nya tak kuat, saya pakai roaming yang mahal sekalipun. Roaming hanya maksimum 3 GB sehari. Dia walaupun dia unlimited tapi dia tetap maksimum 3 GB sehari. Dan kemudian next GB tu adalah dengan kadar yang sangat slow, 100 Mbps kot, 100 ke 15 entahlah, tak tahu, tapi sangat slow. So kita gagal untuk buat, melainkan saya kena ada line SIM card Saudi yang broadband. Barulah saya boleh lebihkan penguasaan internet di sana. Tapi akhirnya kita decide untuk kita rehat setiap kali saya terbang. Tapi wallahil azim, saya merasakan yang, saya cerita saya tak tahu orang lain. Saya merasakan yang itu sahaja ruang semoga menjadi hujah yang baik untuk saya menghadap Tuhan adalah benda kebaikan. Tuan-tuan, saya selalu sebut dulu, kalau saya mampu saya bayar orang lain untuk bercakap dengan tuan-tuan. Tapi saya tak mampu untuk nak bayar upah kepada orang lain. Jadi saya sendirilah berusaha dengan apa yang ada. Dan saya harapkan bila saya post tu bukan untuk mengejar populariti, publicity, tidak sama sekali. Jauh sekali untuk tunjuk yang saya lebih pandai daripada orang lain. Tapi ia adalah satu medan pelajaran untuk saya sendiri. Saya sendiri tengok video saya sendiri nilai, yang ini aku tak patut cakap macam ni, yang ini sepatutnya aku kembangkan lagi. Kadang-kadang terlupa, kita duk pusing, divert topik sana topik sini, ada topik yang ada part yang saya lupa untuk terangkan. Maka inilah dia yang saya gunakan ruangnya. Dan saya sangat bersyukur ada orang yang nak dengar saya cakap, 3 orang ke 5 orang ke 7 orang ke, hari ni ada 8 orang. Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi beginilah dia tuan-tuan, kita kena ingat usaha kita mungkin tak besar, tapi yang penting istiqamah. Cuba untuk konsisten. Sesusah mana pun, memang kebaikan itu mesti dipaksa. Dia tak boleh nak tunggu kebaikan datang sendiri, lahir sendiri, konsisten datang sendiri, tak boleh. Dia kena paksa. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u